apa sahaja yang telah diucapkan oleh mulut kita tidak akan terlepas daripada catatan Raqib dan juga Atid. Dalam Islam, ada ucapan-ucapan yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perkara itu perkara yang baik ataupun perkara yang tidak baik. Hal ini disentuh dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Sesungguhnya ada dua ucapan yang bakal bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Satunya ucapan yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada perdamaian, membawa kepada nasihat dan perkara-perkara yang baik. Yang kedua, ucapan yang berunsur makian, yang berunsur membawa kepada fitnah, mumpat, ribah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita gambaran bahawasanya semua perkara ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.